Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda semua, topik pada hari ini adalah untuk kita mengurangkan risiko dalam situasi banjir ataupun musim tengkujuh ini. Pastinya yang terkesan adalah barangan elektrik kita. Kalau rosak nak beli itu mahal, sekarang bukan murah kan. Tapi ada caranya untuk kita mengurangkan risiko-risiko itu dan memastikan keadaan barangan elektrik kita selamat apabila berlaku banjir. Ya, jadi lanjut berkenaan dengan topik hari ini, barangan elektrik dan juga gas di rumah anda. Kita bersama dengan Engineer Teknologi Syamsuddin Arsyad, Timbalan Pengarah Unit Perpasangan dan Peralatan Gas, Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Juga kita bersama dengan Puan Alia Zainal Abidin, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas, Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-duanya. Assalamualaikum. Baiklah, kita mulakan dahulu perbincangan kita pada hari ini. Kita memahami fungsi dan juga peranan Suruhanjaya Tenaga secara keseluruhannya di Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih Cik Ridwan dan juga Puan Suhaida. Suruhanjaya Tenaga ataupun ST telah beroperasi sejak 2 Januari 2002 lagi. 2002. ST merupakan badan kawal selia dalam dua sektor utama, iaitu pembekalan elektrik dan juga gas berpaip di Semenanjung dan Labuan. Ada 3 akta di bawah kawal selia ST. Yang pertama adalah Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta Bekalan Gas 1993 dan yang terbaru Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Jadi peranan ST ini ada 3 lah. Mana yang pertama kawal selia ekonomi, contohnya kawal selia tarif elektrik. Yang kedua kawal selia teknikal, contohnya kawal selia pengawalan mutu perkhidmatan lah, pihak utility. Dan terakhir sekali kawal selia keselamatan, contohnya melibatkan pengawalan seliaan peralatan kelengkapan elektrik dan peralatan gas yang macam ada label lah, ST Sirim. Okey, itu dia secara umum peranan Suruhanjaya Tenaga. Cumanya dalam topik kita hari ini kita nak bawa konteks musim banjir sedang berlaku sekarang. Puan Alia, di mana peranan ST apabila kita bercakap berkenaan dari sudut keselamatan ketika musim banjir ini? Okey, terima kasih Syuhaida atas soalan itulah. So, kita di Suruhanjaya Tenaga seperti yang Cik Sam sebut tadi, skop kawal selia ST ini meliputi keselamatan elektrik dan juga gas berpaip lah. Okey, dan ST ingin mengingatkan orang ramai, termasuk kita semualah, untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati di musim banjir. Sebabnya seperti yang kita tahu, di musim banjir ini banyaklah risiko, terutamanya berkaitan dengan elektrik dan juga gas. Antaranya adalah seperti tiang elektrik mungkin boleh tumbang dan talian elektrik juga boleh putus. Selain itu, pencawang elektrik mungkin boleh ditenggelami air. Di mana bila berlakunya risiko ini akan terjadilah gangguan bekalan elektrik dan yang lebih menakutkan sekiranya boleh berlaku renjatanlah kepada kita sebagai orang awam. Sekiranya kita tersentuh talian elektrik yang masih hidup ataupun kita terpijak lopak air yang mengandungi wayar elektrik yang masih hidup. So, Suruhanjaya Tenaga kita berperanan untuk memantau pihak utility ataupun pihak pemegang lesen seperti TMB, SSB untuk membuat pemotongan bekalan elektrik di kawasan-kawasan yang dinaiki banjir lah. Dan seterusnya, kita juga memantau keselamatan dan bekalan diberikan di kawasan di pusat penempatan banjir, mangsa banjir, dan kita juga memastikan bekalan sementara seperti genset diberikan kepada kawasan-kawasan penting yang telah terputus bekalan elektrik seperti hospital. Okey. Tuan Syamsuddin, kalau tadi Puan Alia menerangkan bagaimanakah risiko berlakunya kalau tiang banjir, genset dan sebagainya, tapi kalau untuk masyarakat, apakah tips keselamatan untuk mereka memastikan risiko barangan elektrik ini tidak terjadi kemalangan kepada mereka? Okey, untuk pemahaman dengan lebih mudah, pihak kami telah mengkategorikan tips ni ada 3 bahagian lah. Yang pertama, sebelum dan semasa dan selepas banjir. Sebelum banjir ni, mana sebelum kita berpindah, matikan ataupun off kan kita punya bekalan utama dulu di papan agihan dulu. Yang kedua, pastikan semua suis kelengkapan elektrik ni off ataupun ditanggal daripada kita punya punca kuasa. Satu lagi, jika boleh pindahkanlah kelengkapan elektrik itu ke tempat yang tinggi, dan juga bagi rumah yang ada pagar elektrik atau solar panel, sila asingkan dia punya punca bekalan tu dulu. Dan akhir sekali, tutup injap gas ataupun gas berpaip.
Itu yang sebelum. Kalau semasa banjir di luar rumah, mana dia ingat air itu adalah boleh mengalihkan elektrik sekiranya ada berlaku kebocoran arus elektrik. Dan juga jangan hampiri ataupun berenang ataupun meredah air banjir. Kita suka sangat meredah air itu kan. Jadi di kawasan pencawan elektrik ataupun big switch ataupun termasuk tiang elektrik lah yang tumbang ataupun Puan Alia cakap tadi talian yang putus kerana kawasan tersebut berkemungkinan ada risiko tinggi dalam kita punya mengakibatkan rejectan elektrik. Seterusnya tadi kalau talian elektrik itu yang terputus jatuh ke tanah, jangan alihkan talian elektrik ataupun jangan cuba baiki. So seterusnya jangan uji talian elektrik itu sama ada masih hidup ataupun mati. Lepas tu elakkan kita pijak ada lopak air lah kawasan talian elektrik yang terputus tadi. Lepas tu jangan memandu kenderaan di atas talian elektrik yang putus. Dan seterusnya laporkan kepada pihak autoriti ataupun pihak Suruhanjaya Tenaga dengan seberapa segera untuk tindakan pembaikan bagi mengelakkan sebarang risiko kemalangan elektrik. Seterusnya Puan Alia. Okey, saya sambunglah. Sila. Cik Sam ada bagi tahu berkenaan dengan di luar rumah. Saya sambung dalam rumah lah. So tips keselamatan elektrik semasa banjir bila kita masuk dekat dalam rumah. Yang pertama sekali yang kita kena ingat adalah jangan kita sentuh ataupun kita cuba untuk onkan suis dekat rumah kita dalam keadaan tangan kita basah dan ataupun kaki kita berendam dalam air. Lebih bahaya kalau kaki kita tak pakai kasut ataupun selipar yang bergetah lah sebab kita boleh mengalihkan arus elektrik jugalah. Okey, yang seterusnya kita jangan sentuh kabel ataupun barang-barang elektrik yang berendam dalam air. Itu memang bahaya. Seterusnya jangan kita cuba sesekali hidupkan barang-barang elektrik dengan menggunakan soket ataupun plug yang masih lagi basah. Contohnya macam kita masuk rumah, kita nak charge handphone kan, kita pasang plug. Itu tak boleh sama sekali sebab memang dalam keadaan yang basah lah. Dan seterusnya sekiranya kita masuk dalam rumah, kita jangan jangan cuba untuk guna peralatan elektrik yang masih belum dicabut soket tu. Memang kita tak boleh guna peralatan elektrik lah semasa banjir. Dan akhir sekali sekiranya kita nampak dalam bilik ada percikan api untuk barang-barang elektrik tersebut, jauhkan diri daripada bilik tersebutlah. Okey, kebanyakan kita cerita ni berkenaan dengan peralatan elektrik dan juga elektronik lah. Tapi topik kita ni elektronik dan gas. Jadi bagaimana berkenaan dengan keselamatan gas pula? Keselamatan gas yang seperti yang saya tadi beritahu, makna dia kalau ada tong gas ataupun dapur tu, sila macam dapur tu kita naikkan tempat yang tinggi lah, ataupun cabut dia punya kepala gas tu sendiri. Kalau gas yang integrated tu, kalau mungkin ada zaman kawasan perumahan yang retikulasi tu, yang ada berpipe tu. Berpipe tu sila matikan off sajalah dia punya valve, ada injap dia. So matikan injap dia lah, keadaan off lah. Okey. So bila barang-barang ni dah kena air kan, antara soalan lazim yang kita terima ataupun kita sedia maklum orang katanya, boleh guna lagi tak barang-barang elektrik tu? Bukan apa, barang elektrik ni kosnya tinggi, mahal kan, dah ditenggelami air. Ada yang mungkin cuba untuk baiki sendiri ataupun cuba untuk menghidupkan dan hidupkan kembali. Bagaimana saranan daripada pihak ST dalam konteks ini? Okey, so kita nasihatkanlah terutamanya orang ramai bila kita waspada dengan barang elektrik yang dah terendam ataupun kita tak tahu situasi barang tu sama ada dia terkena air ke, dia terendam ke kan. Yang pertama sekali kita dapatkan khidmat kontraktor elektrik lah ataupun kontraktor pembaikan untuk kita bawa barang kita tu pergi cek sama ada masih boleh digunakan ataupun mungkin kita kena repair sikit ataupun kita kena beli yang baru. Yang pertama sekali memang kena dapatkan perkhidmatan kontraktor elektrik lah. Tapi secara majoriti ataupun pemerhatian daripada ST sendiri, adakah barang tersebut secara majoritinya boleh digunakan kembali ataupun ada barang-barang yang kalau dah terendam dengan banjir, terkena dengan air, memang tak boleh guna dah langsung selepas itu? Contoh. Betul. Untuk kelengkapan elektrik ni, kita memang menggunakan kelengkapan elektrik dalam keadaan yang kering. Tapi bila barang elektrik ni kita tak tahu kondisi dalam dia tu, kering ke basah ke. Kalau kita memang yakin dia kering, kita memang boleh gunakan semula lah. Tapi dalam situasi banjir ni kita memang tak tahu dia punya situasi, sama ada dia kering atau basah. So memang kita memang nasihatkanlah
memang hantar dulu untuk cek. Jangan kita cuba guna ataupun kita nak test dulu kan, okey ke tak kan. Sebab memang bahaya elektrik ni kita tak boleh nampak kan. Macam contoh peti ais, barang elektrik yang bukan mudah untuk dialihkan kan. Kalau kecil tak apalah, macam kettle, toaster, microwave pun kita boleh angkat lagi kan. Macam peti ais, barang besar, aircon yang memang wall mounted kan, melekat kat dinding. Bagaimana dari sudut penerangan kalau Cik Syamsuddin boleh kongsikan lebih lanjut? Okey, yang seperti tadi kalau maafkan saya. Sila. Elektrik apa ni untuk peti ais tadi kan, mana dia kita memang tak boleh angkat pun. Cuma kita cabut plug tu dan kita pastikan call kontraktor berdaftarlah elektrik dengan ST. Itu yang penting lah. Kalau plug tu dah cabut, peti ais tu akan ditenggelami dengan air kan. Plug tu kalau kita balut dia, adakah ini satu idea yang bernas ataupun tidak pun Alia? Itulah, kita cuba kadang-kadang kita cuba jugalah untuk menyelamatkan barang elektrik kan, sebab semuanya melibatkan kos. Tapi kadang-kadang kita tak boleh hanya selamatkan soket tu saja. Kalau kita cuba balut sekalipun, kalau memang kita rasa kita balut bukan soket saja tapi kelengkapan elektrik peti ais tu sekaligus kan, kita boleh cuba, tapi kita memang rasa memang air tetap akan, kalau dah ditenggelami air kan, memang tetap akan masuk air lah. Itu salah satu risiko yang kita kena lalui lah di musim banjir ni. So maksudnya kalau di musim banjir, kita kawasan yang berisiko terus tutup plug utama. Betul. Dan semua barang elektrik kalau kita boleh selamatkan lah. Selain daripada itu, apakah tips-tips lain yang boleh diguna pakai oleh mungkin masyarakat yang berada dalam keadaan di kawasan yang berisiko tinggi untuk masa sekarang? Apa lagi tips lain? So mungkin saya boleh kongsikan tips sekiranya nanti selepas banjir, walaupun kita dah tengok air dah berhenti, hujan dah berhenti ataupun air dah mula surut, tapi kita kena ingat sentiasa berhati-hati tetap, sebab risiko elektrik itu masih ada. So kita sharekan sedikit tips untuk selepas banjir adalah, yang pertama, kita rujuk dengan pihak utility untuk mengetahui status bila penyambungan elektrik itu akan diberikan semula. Dan sekiranya dekat rumah kita tu bekalan elektrik masih belum dikembalikan semula, yang pertama macam Cik Ridwan kata tadi, off semua suis utama supaya bila kita membuat pembersihan di rumah, bila bekalan elektrik itu kembali semula, kita tak akan terkena renjatan lah. Itu yang pertama. Dan seterusnya, apabila kita membuat pembersihan, sentiasa berwaspada apabila berdekatan dengan talian elektrik ataupun tiang elektrik, ataupun berada dengan struktur perpasangan elektrik ataupun saluran gas berpaip lah. Itu semasa pembersihan. Dan sekiranya kita nak hidupkan semula perpasangan elektrik, kena pastikan pasangan elektrik kita, macam Puan Syahida sebut tadi, berada dalam keadaan baik ataupun kering. Dan jika kita ragu-ragu, kita highlight sekali lagi, kontaklah hubungi kontraktor perkhidmatan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST ataupun kontraktor gas lah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Syamsuddin dan juga Puan Alia secara ringkas bersama kita hari ini untuk berkongsi tips kepada penonton di luar sana yang mungkin sekarang ini sedang mengalami situasi banjir dan juga lebih berhati-hati apabila pulang ke rumah sebelum menggunakan kembali barangan elektrik dan juga gas di rumah.